dan rukun 13. Mengikut bilangan dalam mazhab Syafi'i kita tu 13. Nah, 13 tu lah kita maklumlah. Ambil pada niat sampai ke 13 tertib. Dan sunat-sunat ab'ad 8. 8 sunat ab'ad tu duduk di tasyahud awal. Duduk tasyahud awal saja tu 3. 3 duduk di at-tahiyah awal tu 3 lah situ. Bapa sebut sikit sebagai buat peringatan. Nah, satu baca tasyahud awal sendiri. Yang kedua duduk bagi baca tasyahud awal. Yang ketiga selawat atas Nabi pada tasyahud awal. Di tasyahud awal tu sunat ab'ad 3 di situ saja. Dia 8. 8 manakala 3 duduk situ ada lagi 5. Lepas tu baik. Dan duduk di kunut. Duduk di kunut tu sunat ab'ad 4. Duduk di kunut tu 4 perkara sunat ab'ad. Satu, membaca kunut. Allah mahdini, Allah mahdina tu. Yang kedua, berdiri membaca kunut. Diri duk baca kunut tu sunat ab'ad juga. Yang tiga, selawat atas Nabi kemudian daripada kunut. Selawat atas Nabi kemudian daripada kunut. Lepas tu selawat atas atas keluarga kemudian daripada kunut. Nah, 4 sunat ab'ad duduk di kunut saja. Tuan-tuan dan puan, perkara mudah je ni, perkara tak payah. Tiwala bagaimanapun kita tak boleh main-main lah, kita kena amati sikit. Sebab kita nak fero syarat-syarat sah sembahyang tu 9 perkara. Salah satu pada 9 tu mengetahui kaifiat sembahyang. Tuai je kena boleh beza. Dalam sembahyang tu hak mana amalan hak wajib baca, hak wajib buat dan hak mana hak sunat. Sekalipun ulama kata tahu dengan cara borang tu boleh duduk dah. Kita tak say dah duduk sekat tu. Kita nak mati dah ni. Nak beritahu katanya betul-betul hak mana wajib, hak mana sunat. Sama ada perbuatan, sama ada di hati dan sama ada dibaca.